Yang nampak kita ni kan, dengan roh siapa kuat? Roh dia kuat. Dia keluar di tangan habis kaku kita terus. Dia raja ke, dia sultan ke, dia agung, dia tengah-ngah kita. Ya, sebab tu roh bila disentap daripada ujung kaki sampai lutut, lutut sampai pusat, pusat sampai gar-garah. Malam yugharghir. Ya, dah pernah hadap orang mati kan. Saya alhamdulillah arwah mak saya meninggal, saya dapat hadap. Nampak tak kasi nampak? Tu dia tarik daripada kaki sampai lutut, lutut sampai pusat, abang dia tak dia terdongak. Habis. Ya, mata tu akan melihat hakikat diri dia keluar, hakikatul insan keluar. Sebab tu dalam fiqh kita sunat kita rapatkan balik mata dan mulut kita buka, rapat balik kan, masuk semut kan, ikat kita balik. Dia dah keluar, maka tinggallah sangkar ni, sangkar ni yang kita jaga ni. Makan apa? Seimbang, kena makan vitamin. Akhirnya sumbat di dalam kubur kan. Cantik ke, ratu cantik ke, apa pangkat tinggi ke, akhirnya sumbat dalam liang kubur kan. Ya, maka kita pergi jaga benda yang tak bernilai yang akan disumbat dalam liang lahat menjadi makanan ulat cacing. Kita lupa benda yang mahal, ar-ruh. Dia ni akan menghadap Tuhan. Dia sekarang ni yang layak menghadap Tuhan. Sekarang yang bercakap ni siapa? Yang cakap siapa? Yang mendengar siapa? Dialah ar-ruh. Semua duduk di jasad. Kalau dia keluar ni kan, saya tak boleh cakap kan. Dan kita akan mengalami satu masa, ada mulut tak boleh bercakap, ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh melihat, ada kaki tak boleh bergerak. Ada tak satu masa tu? Bila bercerai ruh dari jasad. Mufarraqatur ruh anil jasad. Bercerai ruh dari jasad. Tajuk kita apa tadi? Yang nampak lebih kuat ke yang tak nampak? Yang tak nampak tu lebih kuat. Last sekali yang tak nampak, huwallahu ta'ala. Dia tak nampak sekarang. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat 103 surah Al-An'am. La tudrikuhul absar, tidak mendapat akan dia oleh segala penglihatan makhluk. Wa huwa yudrikul absar, pada dia yang melihat kita setiap saat. Ya, dia zat yang wujud, yang dia tutup kita tak nampak dia. Jadi keadaan kita tiap-tiap benda yang ada mesti nampak ke tidak? Tak semesti nampak. Benda yang tak ada memang tak nampak. Dan tak ada nak nampak pun kan? Tak ada memang tak nampak. Tapi benda ada tak semesti nampak. Bahkan yang tak nampak sekarang lebih hebat daripada yang nampak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala.